Assalamualaikum, kami daripada Kumpulan 5 akan membincangkan tentang potensi penggunaan wakaf dalam pembiayaan pembangunan pendidikan universiti di Malaysia. Wakaf merupakan salah satu instrumen kewangan dalam Islam yang berperanan penting dalam pembangunan sosial dan pendidikan. Secara tradisional, wakaf merujuk kepada pemindahan harta atau manfaatnya secara kekal bagi tujuan kebajikan tanpa menghapuskan modal asal. Sejarah menunjukkan bahawa wakaf telah menjadi sumber pembiayaan utama institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan pusat pengajian. Peranan ini kekal relevan hingga ke hari ini, termasuk dalam konteks pendidikan tinggi di Malaysia. Peningkatan kos operasi universiti, penyelenggaraan infrastruktur serta tuntutan terhadap kualiti pendidikan yang lebih tinggi telah mendorong institusi pengajian tinggi mencari sumber pembiayaan alternatif yang lebih mampan selain daripada peruntukan kerajaan. Seiring perkembangan kewangan Islam, wakaf pendidikan turut berkembang ke arah pendekatan moden seperti wakaf tunai dan wakaf pelaburan. Pendekatan ini membolehkan dana wakaf dimanfaatkan secara lebih fleksibel dan berpotensi menjana pulangan berterusan bagi menyokong pembangunan akademik, penyelidikan, beasiswa dan kemudahan universiti. Oleh itu, wakaf dilihat sebagai instrumen kewangan Islam yang berpotensi besar dalam memperkukuh kelestarian pembiayaan pendidikan universiti di Malaysia. Bagi permasalahan kajian, universiti di Malaysia kini berdepan cabaran kewangan yang semakin meningkat, termasuk kos operasi tinggi, pembangunan infrastruktur, aktiviti penyelidikan dan sokongan kebajikan pelajar. Kerajaan juga menghadapi komitmen fiskal yang besar menjadikan peruntukan kerajaan tidak mencukupi. Justru, universiti perlu mempelbagaikan sumber pembiayaan, salah satunya melalui wakaf. Wakaf berpotensi menyokong pembangunan fizikal, beasiswa, penyelidikan dan pembangunan mahasiswa secara menyeluruh. Namun, pelaksanaannya masih terbatas kerana kesedaran masyarakat rendah, isu pengurusan dana dan cabaran takbir urus. Kajian ini bertujuan menilai potensi wakaf sebagai instrumen pembiayaan pendidikan tinggi demi kewangan universiti pada jangka panjang. Objektif kajian ialah mengenal pasti peranan wakaf dalam membiaya pendidikan universiti di Malaysia. Yang kedua, menganalisis bagaimana sistem agihan wakaf mampu menyokong pembiayaan pendidikan di Malaysia. Dan akhir sekali, mengkaji manfaat agihan wakaf terhadap kesejahteraan dan pembelajaran pelajar universiti di Malaysia. Metodologi kajian digunakan bagi memastikan kajian ini dijalankan secara sistematik dan mencapai objektif yang ditetapkan. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif kerana ia memberikan fahaman yang lebih mendalam terhadap potensi dan cabaran wakaf dalam pembiayaan pendidikan universiti. Data kajian yang diperoleh melalui analisis dokumen dan kajian kes berkaitan wakaf pendidikan di Malaysia. Kajian ini menggunakan data sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Data sekunder dipilih kerana ia telah dikumpulkan dan diolah oleh penyelidik terdahulu serta sesuai untuk tujuan kajian ini. Antara sumber data yang digunakan ialah artikel jurnal, laporan rasmi universiti awam, dokumen Kementerian Pendidikan Tinggi serta laporan dana wakaf dan endowment universiti. Analisis data dalam kajian ini dijalankan secara kualitatif bagi memahami fenomena wakaf pendidikan dengan lebih mendalam. Analisis tematik digunakan untuk mengenal pasti tema utama yang berkaitan dengan takbir urus, sumber pembiayaan dan agihan wakaf kepada pelajar. Kaedah ini juga membolehkan perbandingan antara universiti awam bagi menilai peranan wakaf pendidikan secara menyeluruh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safa Safira binti Muhammad Aslin, A212962. Saya akan membentangkan 2.0 kajian lepas, 2.1, 2.2 dan 2.3. Saya mulakan dengan bahagian 2.1 iaitu asas teori dan sejarah. Wakaf secara istilahnya merujuk kepada konsep Al-Habs iaitu kita menahan hak milik sesuatu aset untuk tujuan kebajikan di jalan Allah. Sejarah membuktikan wakaf adalah tulang belakang pendidikan Islam bermula dari zaman Rasulullah SAW melalui wakaf tanah Khaybar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Evolusi ini diteruskan sehingga ke hari ini melalui instrumen moden seperti wakaf tunai dan digital bagi memastikan universiti mempunyai sumber pembiayaan yang mampan untuk beasiswa dan infrastruktur. Seterusnya bagi bahagian 2.2, kajian empirikal dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan perkembangan drastik selepas pelancaran Uni TP Purple Books oleh KPT.
Kajian terhadap 20 buah universiti awam mendapati terdapat 4 fokus utama iaitu tadbir urus, kelasteran dana, peranan alumni dan digitalisasi. Secara amnya kita dapat lihat perbezaan kapasiti, contohnya universiti seperti UiTM dan UM sangat menonjol dalam kutipan alumni, manakala UTM dan IIUM pula amat matang dari segi struktur tadbir urus dana mereka. Akhir sekali, dalam bahagian 2.3, saya mengenal pasti beberapa cabaran kritikal. Isu utama adalah ketidaksamaan struktur di mana universiti kecil masih bergelut untuk menarik penyumbang berbanding universiti awam besar. Maka wujudlah konflik perundangan antara kuasa autonomi universiti dengan peranan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Kita juga dapati pulangan pelaburan wakaf di Malaysia masih rendah berbanding institusi luar negara. Oleh itu, kajian masa hadapan perlu lebih fokus kepada perbandingan menyeluruh antara 20 universiti awam ini untuk mencari model yang terbaik bagi autonomi keuangan universiti. Saya Ainul Insyirah akan membincangkan bahagian perbincangan dan penembungan kajian bagi subtopik 3.1. Kajian ini mendapati bahawa wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam membiayai pendidikan universiti di Malaysia. Baik, untuk slide ini saya akan terangkan pelaksanaan wakaf di institusi pengajian tinggi awam iaitu di Universiti Teknologi Malaysia atau UTM. UTM telah menguruskan dua dana endowment utama iaitu Dana Wakaf Pendidikan UTM dan Dana Wakaf UTM. Pelaksanaan wakaf ini dilakukan melalui kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor bagi memastikan kutipan dan agihan dana dibuat secara sah dan teratur. Dana wakaf yang dikumpulkan ini disalurkan kepada individu yang layak iaitu al-mawquf, khususnya pelajar yang memerlukan bantuan kewangan. Secara tidak langsung, wakaf ini berfungsi sebagai alternatif kepada beasiswa dan membantu mengurangkan beban kewangan pelajar tanpa melibatkan hutang. Seterusnya, pelaksanaan wakaf di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau UTHM. UTHM telah memperkenalkan dana wakaf tunai pada tahun 2017 yang bertujuan membantu membiayai yuran pengajian dan kos sara hidup pelajar, terutamanya pelajar peringkat sarjana. Selain itu, UTHM juga melaksanakan program makanan percuma yang memfokuskan kepada pelajar daripada golongan B-40. Dana wakaf ini turut digunakan bagi tujuan penambahbaikan infrastruktur kampus supaya kebajikan dan keselesaan pelajar dapat dijaga dengan lebih baik. Bagi sumber kutipan dana wakaf pula, sumbangan tidak hanya datang daripada kaki tangan universiti semata-mata. Sebaliknya, dana wakaf turut disumbangkan oleh orang awam, badan bukan kerajaan atau NGO serta syarikat korporat. Antara kaedah kutipan yang dilaksanakan ialah melalui potongan gaji secara sukarela dan juga wakaf dalam bentuk aset seperti tanah, premis dan kenderaan. Penyertaan pelbagai pihak ini menunjukkan bahawa wakaf merupakan usaha bersama dalam menyokong pembangunan pendidikan tinggi. Bagi subtopik 3.2, telah memfokuskan sistem agihan wakaf bagi menyokong pembiayaan pendidikan di Malaysia. Bagi Universiti Islam Terbahasa Malaysia atau UIAM, mereka menggunakan dana endowment UIAM bagi membantu pelajar yang menghadapi masalah kewangan. Pada peringkat awal, bantuan ini lebih memfokuskan kepada pelajar antarabangsa. Namun kini bantuan tersebut turut diberikan kepada pelajar tempatan. Dana wakaf ini dikutip daripada sumbangan kaki tangan universiti dan individu luar. Hasilnya, dana wakaf UIAM telah berjaya membantu kira-kira 400 orang pelajar melalui pemberian beasiswa dan bantuan kewangan. Seterusnya ialah pelaksanaan wakaf di Universiti Putra Malaysia melalui Dana Wakaf Ilmu UPM. Dana ini membolehkan masyarakat berinfak dan berwakaf menggunakan wang tunai yang diuruskan secara amanah oleh pihak universiti. Agihan dana wakaf ini disalurkan kepada pelbagai aktiviti teras universiti seperti pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi serta dakwah dan khidmat komuniti. Sebagai contoh, sebanyak 50,000 telah diagihkan kepada pelajar tahun akhir
manakala nafas 9,000 digunakan untuk penyediaan naskah Al-Quran. Manakala di Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM pula, dana wakaf ilmu UKM ditubuhkan bagi menjaga kebajikan pelajar secara berterusan. Dana ini menyokong pelbagai aspek penting seperti akademik, penyelidikan, jaringan industri dan juga mobiliti pelajar. Pelaksanaan wakaf di UKM ini menunjukkan bahawa wakaf bukan sahaja membantu dari sudut kewangan, malah turut menyumbang kepada pembangunan akademik dan profesional pelajar. Akhir sekali, pelaksanaan wakaf di Universiti Sains Islam Malaysia atau USIM. USIM memfokuskan wakaf kepada perolehan peralatan perubatan bagi hospital pengajar universiti. Sebagai contoh, klinik pakar kesihatan USIM dibina dengan dana sebanyak 2 juta yang disumbangkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Selain itu, klinik hemodialisis USIM MAIS juga dibangunkan dengan kos 1.5 juta. Projek-projek ini diuruskan oleh pihak mutawali sebelum diserahkan kepada USIM untuk beroperasi sepenuhnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Agihan wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong kesejahteraan dan pembelajaran pelajar universiti di Malaysia. Melalui pengurusan wakaf yang sistematik, pelajar dapat menikmati bantuan kewangan yang membantu mengurangkan beban sara hidup serta memberi peluang kepada akses pendidikan yang lebih berkualiti. Wakaf pendidikan bukan sahaja memberi manfaat kepada pelajar, malah turut membantu universiti membiayai pembangunan infrastruktur akademik dan pengurusan institusi. Dalam konteks pendidikan tinggi, wakaf menjadi sumber dana alternatif yang melengkapi pembiayaan kerajaan, pinjaman dan juga beasiswa. Selain itu, peningkatan kos pendidikan tinggi menyebabkan ramai pelajar, khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah, berhadapan tekanan kewangan. Melalui dana wakaf, bantuan seperti subsidi yuran, tempat tinggal, makanan dan juga kemudahan internet dapat disediakan, sekaligus membantu pelajar menumpukan perhatian kepada pembelajaran. Wakaf juga memberi impak jangka panjang kepada pembangunan universiti dengan mengukuhkan ketahanan kewangan dan menggalakkan penglibatan masyarakat serta alumni. Contohnya, penubuhan Universiti Islam Malaysia sebagai universiti wakaf pertama di negara ini membuktikan bahawa wakaf pendidikan mampu menjadi pembangkit pembangunan pendidikan tinggi secara mampan. Kesimpulannya, agihan wakaf bukan sahaja meningkatkan kesejahteraan pelajar, malah menyumbang kepada kelestarian sistem pendidikan tinggi dan pembangunan ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahawa wakaf merupakan instrumen kewangan Islam yang sangat berpotensi dalam menyokong pembiayaan pembangunan pendidikan tinggi di Malaysia. Peningkatan kos operasi universiti dan kekangan peruntukan kerajaan menjadikan wakaf sebagai satu alternatif yang lebih mampan dan berterusan. Transformasi wakaf kepada bentuk yang lebih moden seperti wakaf tunai dan wakaf pelaburan membolehkan dana wakaf dimanfaatkan secara lebih fleksibel. Walau bagaimanapun, keberkesanan wakaf pendidikan amat bergantung kepada tadbir urus yang cekap, pematuhan syariah serta tahap kesedaran dan penglibatan masyarakat. Dengan pengurusan yang sistematik dan sokongan semua pihak, wakaf bukan sahaja dapat memperkukuh kelestarian kewangan universiti, malah menyumbang kepada pembangunan modal insan yang berkualiti dan seimbang. Oleh itu, wakaf wajar terus diperkasakan sebagai sebahagian daripada strategi pembangunan pendidikan tinggi di Malaysia.